Okey, korang cuba tengok bendera ni. Ini bukan bendera Palestin tau. Ini adalah bendera Revolusi Arab. Sebab itulah kalau korang perasan, bendera Arab ni design dia lebih kurang sama je pada hari ni. Sebab daripada bendera inilah lahirnya simbol penyatuan bagi bangsa Arab. Tapi korang nak tahu tak satu fakta yang menarik? Sebenarnya bendera yang diagung-agungkan oleh orang Arab ini sebagai lambang kebangkitan bangsa mereka ini sebenarnya tak direka pun oleh orang Arab. Habis tu, siapa yang design? Bendera penentangan ini sebenarnya dicipta oleh seorang diplomat British yang bernama Sir Mark Sykes, dan tujuannya hanya satu. British sengaja nak ciptakan satu perasaan kearaban dan juga Arab needs yang palsu dalam kepala orang-orang Arab ni. Orang Arab bermati-matian menentang Osmaniyah di bawah bendera ciptaan penjajah, mata-mata nak bunuh saudara seagamanya sendiri. Dan jumpa pada esok, saya akan ceritakan bagaimana Arab menghancurkan dan juga meletupkan landasan kereta api Hijaz yang merupakan harta wakaf umat Islam ketika itu.